Tahu sebab lepas accident tu I think 2-3 days after that. Actually title kita retak mula-mula. Sebenarnya retak. Dan Pali dah inform, dia dah book lah, dia dah lock like 3-4 months ahead tau untuk cerita retak ni. So then Tuan Adli, kita dah start WhatsApp apa tu semua tu. And then one fine day, bila dia dah accident tu, the first thing first, dia hantar gambar. Dah macam mami dah. Okay, berbalut. So kita terkejut lah kan. Lepas tu dia cerita lah, kata tapi saya kena siapkan skrip macam ni apa semua. So kita doakan yang terbaik lah masa tu. Untuk Tuan Adli masa tu, Pali pun risau apa semua. So dan saya berjanji lah dengan Tuan, dengan Pali, saya berjanji cakap saya akan buat job ni. Jangan risau, saya akan buat job ni. Saya takkan ambil, kalau saya ambil pun this will be priority. You know. So itulah kejadian itu kasih satu yang memang macam Tuan Adi cakap lah, dia dalam kesakitan kan, dia buat benda tu. Dia bagi watak Halijah ni, dia tak ada Assalamualaikum, dia tak ada, dia terus sadaqallah.